Demi tanggungjawab kepada keluarga, pemuda ini sanggup mengenepikan kepentingan dan cita-cita sendiri biarpun usianya masih muda. Baru mencecah umur 20 tahun, Wan Othman Wan Muhammad Nur Hashim tidak kisah bergelumang dengan bau busuk di bawah panas mentari setiap hari asalkan kebajikan ibu serta adik-adiknya terbela, berkongsi rutinnya yang bekerja sebagai pemungut sampah dan juga momen ketika bersama keluarga. Video yang dimuat naik di laman TikTok ternyata menyentuh hati ramai tatkala menyaksikan kegigihannya mencari rezeki. Di sebalik kerja keras, ada anak laki-laki yang kuat demi menggantikan tanggungjawab seorang ayah. Demi melihat adik-adik membesar dengan penuh kasih sayang, tulisnya pada video tersebut. Menerusi video itu juga, kelihatan Wan membawa adik-adik serta ibunya menikmati ayam goreng di sebuah restoran makanan segera dan menghabiskan masa bersama dengan berjalan-jalan. Senang disapa Wan, pemuda ini berkata dia sudah hampir 2 tahun bekerja sebagai pemungut sampah dengan syarikat Alam Flora di Bandaraya Kuantan, Pahang. Kakaknya juga mengambil keputusan untuk berhenti sekolah dan bekerja demi membantu keluarga. Kakak saya berhenti sekolah ketika di tingkatan 4. Waktu dia nak berhenti, saya halang sebab tinggal setahun saja lagi nak habis tapi dia pun nekat nak bantu keluarga, katanya sambil menambah kakaknya kini bekerja di sebuah pasaraya. Ditanya mengapa memilih untuk bekerja sebagai pemungut sampah, Wan berkata dia langsung tidak kisah ataupun memilih pekerjaan asalkan ia halal. Saya sekolah tak habis, tak ada kelulusan penilaian menengah rendah PMR, mahupun sijil pelajaran Malaysia SPM. Nak cari kerja susah sebab kebanyakan majikan mahukan kelulusan pendidikan. Tapi saya gembira melakukan pekerjaan ini, tak rasa pun nak cari kerja lain buat masa ini. Sedar-sedar, dah hampir 2 tahun saya bekerja sebagai pemungut sampah, kata anak kedua daripada 5 adik-beradik ini. Mengulas mengenai sama ada dia mahu menyambung pelajaran yang tertangguh sekiranya ada peluang, Wan berkata buat masa ini dia mahu bekerja dan memastikan pendidikan adik-adiknya terjamin terlebih dahulu. Buat masa ini, saya mahu bekerja dahulu sebab nak tengok adik-adik habis belajar, biarlah mereka yang bersekolah dan sambung cita-cita abang dan kakak mereka, katanya yang mempunyai 3 adik berusia 13 tahun, 12 tahun dan 8 tahun. Tidak menyangka videonya meraih lebih 620,000 jumlah tontonan di TikTok. Wan turut melahirkan rasa terharu dengan komen-komen netizen yang memujinya sebagai seorang abang yang bertanggungjawab.